kat sini dah tahun 4. Lepas saya katakan tadi, kita boleh gunakan pendekatan. So kalau kita nak lihat secara terperinci, kasihlah kita pilih pendekatan. So kita kena pilih lah pendekatan mana. Selepas kita dah tahu pendekatan, lepas kita dah tahu tentang isu yang kita hadapi tadi, yang ni, isu tadi, okey, pendekatan pedagogi kita nak gunakan apa? Terbeza ke? Kan? Jadi penting sekali mesti pilih pendekatan. Lepas pendekatan kita mesti ada strategi kan? Strategi. Lepas tu kita ada apa? Strategi kita apa tak? Strategi. Lepas tu dia punya kaedah yang kita nak gunakan. Kan? Betul tak? Kemudian kita kena apa? Dia punya aktiviti dia. Aktiviti apa nak buat? Kan? Lepas tu untuk membolehkan aktiviti ni aktif, dia perlukan bahan. Betul tak? Bahan. Okey. Kalau kita gunakan pendekatan terbeza, apa strategi kita? Kita nak gunakan dah pecah pada 3 kumpulan. Okey, kita ada 4 kumpulan tadi. So kumpulan yang pertama tadi yang pelajar-pelajar yang bagus. Kan? So pelajar bagus ini kita akan ajar dia lagi untuk latihan lebih banyak lagi. Satu, untuk dia kekal cemerlang. Kemudian kita minta untuk pengukuhan dia boleh ajar kepada kumpulan yang apa? Yang lemah. Dia bantu je. Kemudian kaedah dia kita boleh guna. Jadi inilah proses yang perlu lakukan, insyaAllah. So kita akan tengok macam mana kita menganalisis data. Kita dapatkan. So sekarang kita balik pada yang ni balik. Ni. Ni kita tengok ni item. Dan kita akan tengok analisis yang ni. Lepas nanti baru kita gunakan pendekatan dan bagaimana kita nak merapatkan jurang tadi kan ni. Jurang tadi. Ini selaras lah dengan apa? Dengan rancangan kita mesti merapatkan jurang. Jadi merapatkan jurang ni daripada kelas sampai tu. Dan individu dengan individu boleh, individu lepas tu kelas dengan kelas. Jadi merapatkan jurang. Okey. So kita akan tengok kepada datanya. Yes, ada one. Okey, kita akan tengok ya. Okey, ada soalan. Tadi strategi tu maknanya kita yang first kali kita kena pemusatan murid lah. Maksudnya kita kena murid. pemusatan murid tu